Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Noshili binti Abdul Sani dari bidang Medical and Health Science, Universiti Terbuka Malaysia. Teknologi moden telah berkembang dengan pesatnya merangkumi pelbagai bidang termasuk kecergasan buatan, blockchain, Internet of Things dan pelbagai bidang lain. Teknologi moden telah merevolusikan bidang pendidikan untuk menjadikan lebih fleksibel, interaktif dan mudah diakses. Pendidikan digital adalah satu proses belajar dan mengajar menggunakan teknologi digital yang membantu dalam keterlibatan, pemahaman dan hasil belajar. Ia dapat dilakukan di mana sahaja dan mengikut kemampuan individu tersebut. Penggunaan alatan seperti komputer, smartphone, tablet dan aplikasi online seperti e-learning dan video pembelajaran. 5 jenis pendidikan digital. Yang pertama adalah e-learning di mana kursus atau modul secara online. Kedua, blended learning di mana kursus melibatkan secara fizikal dan juga online. Ketiga, massive online open course iaitu pembelajaran secara atas talian terbuka kepada sesiapa sahaja untuk belajar pelbagai topik, membolehkan pembelajaran secara fleksibel. Keempat, artificial intelligence iaitu kecergasan buatan AI seperti ChatGPT. Dan yang kelima, pembelajaran adaptif di mana pendekatan pendidikan yang menyesuaikan kaedah mengikut tahap kesukaran pembelajaran. 4 peranan sebagai seorang pelajar dalam pendidikan digital. Peranan pertama adalah pembelajaran kendiri di mana pelajar perlu bersikap proaktif untuk mencari ilmu. Kemahiran yang kedua adalah menguasai kemahiran digital. Sebagai pelajar dalam pendidikan digital perlu mempunyai kemahiran asas seperti Microsoft Office, Google Docs dan perisian pembentangan. Peranan yang ketiga pula adalah pelajar perlu bekerjasama dan mempunyai pembelajaran kolaboratif. Ini bermaksud pelajar harus mengambil inisiatif untuk berkongsi maklumat dan bekerjasama dalam tugasan secara maya. Peranan keempat adalah pelajar perlu mempunyai pemikiran yang kritis, bermaksud pelajar mampu dalam menganalisis, menilai dan membuat keputusan berlandaskan pemahaman yang mendalam. Pelajar juga ada tanggungjawab dalam pendidikan digital untuk memastikan pendidikan berjalan dengan lancar dan beretika serta berkesan. Tanggungjawab pertama adalah mengurus masa dengan berkesan, di mana pelajar diberikan kebebasan untuk belajar mengikut jadual sendiri. Namun, pelajar harus mengurus masa dengan bijak untuk mengimbangi dengan kehidupan seharian. Tanggungjawab yang kedua adalah sebagai pelajar dalam pendidikan digital perlu memastikan keselamatan data dan privasi. Dalam pendidikan digital, semua maklumat pelajar adalah tersedia. Namun, pelajar boleh menghindari maklumat tersebut terlepas ke tangan yang tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab yang ketiga adalah menggunakan teknologi dengan berhemah dan bertanggungjawab, di mana pelajar mesti mengelakkan daripada meniru hasil kerja orang lain dengan meminta izin dan menghormati hak cipta. Pembelajaran digital yang berkesan yang pertama adalah flexibility dan juga accessibility, bermakna pelajar boleh mengakses pembelajaran di mana sahaja dan bila-bila masa. Ciri yang kedua adalah pembelajaran interaktif dan berasaskan teknologi seperti realiti maya, realiti tambahan, kecerdasan buatan dan simulasi. Yang ketiga adalah kolaborasi digital dan pembelajaran sosial, di mana persekitaran pembelajaran digital yang berkesan harus membolehkan pelajar berkomunikasi dan bekerjasama dalam kumpulan secara atas talian. Ciri yang keempat adalah pemantauan kemajuan dan maklum malas berterusan, iaitu sistem yang membolehkan pemantauan kemajuan pelajar secara automatik serta memberikan maklum malas secara berterusan. Memupuk perkembangan minda dan juga belajar secara berkesan di mana menguasai teknologi digital untuk pembelajaran kreatif. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi pembelajaran kolaboratif serta meningkatkan kemahiran pengurusan masa dan disiplin diri dengan aplikasi produktiviti seperti aplikasi Google Calendar dan juga Forest. Kemahiran pengurusan emosi membolehkan pelajar mengawal tekanan dengan menggunakan teknik seperti meditasi dan juga pernafasan dalaman. Selain itu, pengurusan emosi yang baik membantu pelajar untuk mengekalkan fokus dengan mengamalkan teknik seperti Pomodoro. Kesimpulannya, pembelajaran secara digital telah mengubah cara pelajar untuk memperoleh ilmu dengan lebih fleksibiliti, meluas dan juga interaktif. Menyediakan satu keperluan dalam menyelesaikan masalah untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Sekian, terima kasih.